Sekarang saya berada di Kundasan War Memorial. Sekejap lagi kita akan review atas, terlihat apa yang ada. Ni. Kita akan menaiki tangga. Di sini tempat beli tiket. Berapa tiket masuk kita tak tahu lagi. RM5 dewasa, kanak-kanak RM3. Overseas RM15 untuk warga negara luar ni, contoh di depan ni. Okey, jom kita naik tangga. Tadi orang tu buat latihan dah naik tangga. Kita belum lagi. Ianya berada di Pekan Kundasan Street Walk. Nampaknya tangganya tidaklah begitu tinggi. Puteri satu hubung ni sibuk depan. Beginilah pemandangan di perjalanan War Memorial. Di sini ada satu kerusi antik untuk berehat. Disediakan tong sampah dan sampah dilarang buang merata-rata. Dihiasi berbagai jenis pokok bunga. Di atas sana tu bendera apa tu? Siapa tahu bendera apa? Komen. Dan ada kedai. Atas ni ada kedai jual cicipi. Makanan ringan. Okey. Video galeri minimum 10 orang, RM50 kalau nak tengok tayangan. Minimum 10 orang. Tapi saya mari 3 orang je. Jadi tak boleh. Kita tengok dalam kubu dulu. Tu siapa yang pandai bahasa Inggeris, sila baca. Ing Sandakan.